Okay, so ada pertukaran rancangan disebabkan train kita orang delay pagi tadi. So tak dapatlah nak naik connection train, kita akan naik van lepas ni. Tok suruh mana lagi? Jalan straight je? Stesen the first time sampai Padang Besar. Stesen Padang Besar. Oh, train tu ada tapi immigration tak clear. Jadi kita naik van tuan? Oh. Tapi tuan tengok ni ramai sangat orang Kita risiko lah. Tok, ni kira sempadan ke Tok? Oh, ICKS Padang Besar. Okay, kita dah kat sempadan je. So sini lah where kenderaan Malaysia masuk ke Thailand. Okay. Okay, baru je lepas immigration Malaysia. Okay, so now ni buffer zone. So next kita akan naik van. So kita ke Thailand. Alright. Dia menyerap apa? Dekat border dah masuk Thailand. Let's go. Okay guys, kita dalam van nak ke Hat Yai sekarang ni. Dah basically dah masuk Thailand dah. Ajak je. So okay, dah sampai Hat Yai dah. Baik. So next nanti nak cari makan. Cari makan dengan tapau makanan. So inilah bandar Hat Yai. So kita ada lebih kurang sejam sebelum untuk bergerak naik train ke Bangkok selama 20 jam pula. Rumah. Okay guys, kita dah sampai dari immigration tadi. Sampai ke Hat Yai station dah. So naik train kat sini nanti. Okay, kita akan naik train kat sini untuk ke Bangkok.